والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك ونشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Malam ni kita kena mula sekali lagi surah Al-Mulk ayat ketiga, di mana kita baru mula sekali je ayat ketiga ni. Jadi pakat-pakat buka buku lah. Cuma di dalam ayat ketiga ini kita telah selesai daripada dua tajuk besar. Tajuk pertama Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Masa kita belajar Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita belajar tentang Allah. Kemudian dalam ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata, itu kita belajar pula tentang manusia, iaitu berkait dengan kehidupan dan kematian. Panjang cerita mati kita pun. Lepas tu kita sempatlah masuk sekali pada ayat Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam ayat kita malam ni kita lebih kepada makna-makna perkataan yang ada dalam ayat ni. Yang pertama, perkataan allazi itu seperti ulangan perkataan sebelum ni. Apabila Allah Ta'ala membahasakan dirinya dengan maksud yang, allazi itu maknanya orang yang ataupun pihak yang, bermaksud di situ ada unsur mengkhususkan apa yang selepasnya hanya kepada Allah. Jadi maknanya tajuk yang ketiga ni, perkara ketiga ini juga nak bincang benda yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maknanya benda selain daripadanya tidak terkait. Apa dia? Khalaqa, iaitu mencipta. Jadi ini antara perkataan yang kita akan bincang. Kemudian perkataan sab'a, 7 lapis langit. Sab'a samawat, 7 langit. Kenapa 7? Kita juga akan tengok. Yang ketiga tibaqa, iaitu tersusun indah. Apakah yang ada di sebalik itu? Habislah dia punya ayat utama dia. Ayat utama dia di situ, di sisi Allah selesai. Di sisi Allah selesai. Bila dia kata allazi khalaqa sab'a samawat, dialah yang mencipta 7 lapis langit. Habis. Makna habis itu, pemberitahuan itu sudah selesai dan dia pun telah cipta. Apa yang dia bagi tahu tu benda dah ada dan kita boleh nampak. Cuma keratan berikutnya yang lepas ada tanda wakaf ibtida' sili tu, keratan berikutnya dia kata ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Yang ini bukan masalah Allah, masalah kita, iaitu bagaimana kita nak melihat kepada ciptaan Allah. Maka Allah bagi tahu, jika kamu melihat dan kamu berfikir, maka kamu
Ya, kamu tidak akan jumpa fi khalqi rahman. Jadi jumpa di sini kita nak bincang juga tara ni macam mana lihat dengan apa, dengan akal ataupun dengan mata hati. Ya, kemudian perkataan seterusnya ialah khalqir rahman, iaitu unsur rahmat. Bagaimana pentingnya ada rahmat dalam penciptaan, di mana perkataan khalqir rahman tu samalah dengan khalaqa sab'a tadi. Kalimah khalaqa yang ada sebelum tu juga adalah seerti dengan khalqi, cuma khalaqa itu merujuk kepada berbuat, iaitu mencipta. Khalqi ciptaan. Jadi dari sudut kita sebagai hamba Allah ini, bila kita tengok kepada ciptaan yang ada, kita kena melihatnya dengan khalqir rahman, iaitu ciptaan yang bersandarkan kepada rahmat. Nanti kita akan bincang bagaimana pentingnya rahmat dalam ciptaan Allah. Okey. Lepas tu kita akan bincang perkataan seterusnya, min tafawut, tidak nampak cacat. Jadi cacat ini perlu dalam hidup kita, di mana cacat itu kekurangan, kelemahan dan sebagainya, dia adalah unsur perlu untuk menjadikan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak perlulah risau sangat kalau kita tidak sempurna. Maka nanti kita akan tengok. Lepas tu habis dekat situ, itu Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kamu tengok, kamu tak akan jumpa benda cacat. Lepas tu keratan ketiga, dia kata, masalah dia keratan ketiga ni bila Tuhan buat alam sempurna dah. Jadi dari sudut kewujudan alam tak ada masalah. Tetapi masalah alam ialah bagaimana manusia melihat kepada alam. Jadi masalah dia, bila manusia lihat, cari kecacatan, tak ada. Tetapi masalah manusia ialah ego, iaitu payah nak terima bahawa dalil-dalil yang ada itu sudah memadai. Jadi manusia ni, Tuhan tahu dah perangai manusia, dia payah nak terima dengan mudah. Maka Tuhan faham sebab apa manusia diberi akal untuk berfikir, untuk memilih. Kenapa Tuhan buat tak terima terus sebagaimana lampu kita on nyala, betul tak? Kita off mati. Kenapa manusia ni tak boleh jadi macam tu? Sebagai matahari, bulan, naik terang, tenggelam gelap. Jadi kenapa tidak begitu? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak iman kita kepadanya itu dari ikhlasan dan keredaan kita sendiri kepadanya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala nak reda kita kepada Allah. Iman itu di atas ikhlas dan reda kepada Allah. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, farji'il basar. Tak apalah tadi mu tengok, aku tahu sekali tengok mu tak perhati, tetapi farji'il basar, mu ulanglah tengok sekali lagi. Basar ini maksudnya melihat dengan basirah, iaitu mata hati. Tuan-tuan sekalian, maka Tuhan kata, kalau mu ulang tengok sekali lagi, hal tara min futur, ada tak jumpa apa-apa cacat? Jadi begitulah lebih kurang kita kata perkara-perkara yang ada di dalam tajuk kita ini. Okey? Baik. Jadi di sini kalau kita rumuskan ayat ini, ayat tentang apa ini? Jadi dia panggil ayat yang merujuk kepada ilmu yang berkait dengan alam. Jadi dalam sistem alam ini kita ada ilmu geografi, betul tak? Geografi. Jadi lebih kurang ni berkait dengan itulah. Tetapi geografi ini biasa untuk permukaan bumi, cuaca, gitu je. Yang ni berkait dengan alam yang lebih besar, iaitu alam yang berada di luar daripada kemampuan kita. Jadi mari kita start, mari kita mula. Dia kata
Kita baca sekali lagi lah sebab lama tinggal ni tak apa nak ingat dah rasanya. Kita mengaji bab mati baru ni lumat mengaji. Bab mati. Dan semoga benda tu bermanfaat lah insya-Allah. Malam ni kita nak mengaji, dia kata allazi khalaqa. Jadi di antara tanda maha berkat Allah itu tabarakallazi khalaqa. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil perkataan tabaraka tu, tuan sambung dengan allazi khalaqa. Sebagaimana ayat mula-mula kita sebut, betul tak? Tabarakallazi biyadihil mulk. Betul tak? Baru ni tabarakallazi khalaqal mauta wal hayah. Maka hari ni tuan-tuan, makna berkat ni lagi mudah nampak bila kita kaitkan dengan alam dan kehidupan kita. Semasa kita baca tabarakallazi biyadihil mulk, maha berkat Allah yang di tangannya ada kuasa, kita tak nampak juga tangan dia macam mana. Kita tak nampak juga zat dia macam mana. Kita tak nampak juga setara mana kuasa dia. Tak pernah sekali rabuk kita dengar dia saman orang sampai juta-juta kena bayar, tak pernah dengar. Kalau kita hari ni al-mulk, nak tahu saman pergi mahkamah kena 700,000, sejuta 2 juta, besar. Jadi yang tu payah sikit nak nampak tabaraka tu macam mana. Tapi kita dah cerita dah. Semasa kita kata al-maut wal hayah tu boleh nampak dah. Tetapi sebab al-maut, kematian, wal hayah adalah proses. Kematian dan kehidupan itu adalah proses. Jadi dia wujud, tetapi dalam bentuk abstrak, iaitu proses yang kita tak nampak. Kita tak pernah nampak kehidupan. Yang kita nampak orang yang hidup. Kita tak pernah nampak kematian. Yang kita nampak orang yang mati. Maka tak nampaklah keberkatan Allah tu secara jelas pada kehidupan dan kematian. Sebab itulah manusia ini kita nampak, dia tak tahu di situ ada keberkatan Allah pada kehidupan dan kematian. Hari ni Tuhan bawa alam hak nyata, iaitu keadaan yang kita duk lalui sehari-hari ni. Maka Allah Ta'ala kata keberkatan dia itu buat kamu boleh nampak pada allazi khalaqa, yang mencipta sab'a samawat. Maka tuan-tuan, 7 langit yang ada itu kita boleh nampak keberkatan dia, kerana di situ ada matahari, di situ ada udara, di situ ada cuaca, di situ ada awan, di situ ada oksigen dan sebagainya, ada lapisan ozon. Kita nampak tak benda tu? Nampak kan? Jadi ahli-ahli sains kita kaji semua benda tu. Maka tuan-tuan sekalian, semakin kita kaji, semakin kita nampak kelebihan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, dan kita nak sebut hari ni tuan-tuan, dalam dunia hari ni, langit ni alat ataupun aerospace yang kita duk tengok ni, dia sudah termasuk ilmu manusia ni, dia sudah sampai ke tahap boleh mengawal alam ni. Manusia hari ni mengawal cuaca, mengawal aliran udara, mengawal pergerakan awan. Manusia boleh atur hari ni tuan-tuan sekalian. Dan hak paling kita tak sangka, manusia sudah boleh mengawal gelombang yang kita duk guna ni sekarang ni, siaran kau semua yang kita duk panggil 5G, 4G, 5G, 6G dan aku tak tahu berapa G lagi. Dan tuan-tuan sekalian, tetapi sayangnya benda yang Tuhan buka itu, manusia lebih cenderung menggunakannya bukan untuk memanfaatkannya, tetapi menggunakan manfaat yang ada untuk mengauk keuntungan dan menekan manusia lain supaya manusia lain menjadi hamba kepada dia. Tuan-tuan sekalian, kalau dulu kita kata langit-langit ni kita nampak gelombang je, gelombang radio je, FM tak FM, mono tak mono, betul tak? Gigahertz, monohertz. Kalau dulu, hari ni tuan-tuan, dia dah masuk alam-alam yang sangat luar biasa, sehingga mereka boleh mencipta ribut di mana-mana mereka nak. Mereka boleh buat gegaran gempa bumi di mana mereka nak dengan teknologi yang mereka ada. Itu hakikat.
sab'a samawat yang kita dah ada hari ni. Tuan-tuan sekalian, maka tuan-tuan, manusia sudah sampai ke tahap tu. Kenapa manusia boleh buat dan fokus kepada benda tu? Sebab benda tu benar nampak, tuan-tuan sekalian. Maka dia kata, yang telah mencipta 7 langit, sab'a tu 7 samawat, langit berlapis-lapis, yakni sebahagian di antaranya berada di atas sebahagian yang lain tanpa bersentuhan. Ini pendapat hak paling kuat. Sebab ada juga ulama yang kata 7 lapis tu rapat-rapat, tetapi ada yang kata tidak rapat, dia terpisah dari satu lapis ke satu lapis. Dia kata sebab berdasarkan kepada dalil Nabi kita Isra, nak masuk langit ke langit itu ada penjaga masing-masing. Tak apalah, tak apalah, kita railah perbezaan pandangan tu, sebab kita pun tak nampak juga hakikat langit tu macam mana. Cuma tuan-tuan sekalian, di sini tuan-tuan, kita nak bincang dulu perkataan khalaqa. Di mana perkataan khalaqa di sini merujuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyebut kepada kita satu lagi proses penciptaan kepada makhluk yang lebih besar. Dia panggil a'zamul mawjudat, benda yang ada yang lebih jelas berbanding kematian kita baru ni, dan berbanding keberkatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Hari ni tuan-tuan sekalian, langit dan apa segala yang ada itu makhluk yang besar, dan kita boleh nampak kewujudan dia selain daripada baru ni bab manusia. Jadi maknanya betul juga, sebab dalam hidup kita ni kita payah nak nampak kita sendiri, tetapi kita boleh nampak benda yang luar daripada diri kita. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita dalil untuk kita belajar. Jadi tuan-tuan sekalian, di mana penciptaan ini, kata ulama, allazi khalaqa ni, allazi khalaqa sab'a samawat ini merupakan satu lagi ciri daripada ciri-ciri kebesaran perbuatan ketuhanan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita lihat alam ni, sepatutnya kita akan terdorong untuk melihat pencipta. Bila kita lihat alam, sepatutnya kita terdorong untuk melihat adanya pencipta. Dia panggil pencipta yang maha berkuasa tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada sini maka kita dah dapat 3 ciri tentang Allah. Allazi biyadihil mulk, satu. Kita ulang lagi, allazi khalaqal mauta wal hayata, satu. Dan yang ni pula allazi khalaqa sab'a samawat, satu. Maka tuan-tuan sekalian, 3 ciri ini bila diadun dalam satu jiwa, dalam satu rasa dan satu hubungan kita dengan Allah, tidak ada kekuatan yang boleh mengatasi ketiga-tiga kekuatan ini. Tuan-tuan sekalian, maka tuan-tuan, ni dalam kita sekarang ni sedang digembar-gembur pula dengan selsema dan sebagainya. Ambil ketiga-tiga ini, kerana tidak ada benda pun apa yang ada melainkan semua dalam ciptaan Allah. Ambil ketiga-tiga ini tuan-tuan sekalian, adun dalam diri dan pamerkan, hadirkan kebesaran Allah. InsyaAllah tuan-tuan, penyakit yang orang duk bagi tahu kita tu, yang ditakut-takutkan kepada kita tu, tidak akan membinasakan kita. Bila kita jaga Allah, Tuhan Nabi sebut, Nabi kata, ihfazillaha, kamu jaga Allah betul-betul. Apa makna jaga Allah? Angkat dia sebagai Tuhan. Angkat dia sebagai Tuhan melalui ciri-ciri yang kita belajar ini. 3 ciri ni. Kita muliakan kehidupan dia. Maka tuan-tuan sekalian, dalam hidup ni, untuk nak jaga Tuhan, 4 perkara kita kena sebut. Kita ulang sebut, pagi tadi kita sebut dah, tapi kita nak sebut 4 perkara. Bila jaga Tuhan, pertama, jaga halal Tuhan. Benda-benda yang halal itu
pastikan dia menjadi halal. Jangan ditukar menjadi haram. Kalau kita buat masakan ayam kita sembelih supaya dia jadi halal, pastikan dia betul-betul halal. Jaga halal itu bagi halal Allah. Tuan-tuan sekalian. Yang kedua, yang haram Allah itu jaga dia sebagai benda haram. Yang ketiga, apa yang Allah Ta'ala larang, jaga ia sebagai larangan. Jangan kata tak apa. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, apa yang Allah Ta'ala suruh, jaga ia sebagai suruhan. Jaga 4 perkara ni. Jaga 4 perkara ni, maka Tuhan akan selamat hidup kita. Jadi kita bagi tahu yang pertama, apa dia tadi? Apa dia yang pertama? Halal. Yang kedua haram. Yang ketiga suruh. Yang keempat larang. Jaga 4 perkara ni, tuan-tuan sekalian. Maka jika kita pertahankan benda halal tetap halal, tuan-tuan, kita kena jaga. Sebab itulah baru ni bila komen mengatakan orang Islam ni kalau nak maju, jangan anggap arak itu sebagai isu agama. Betul tak? Amo tak ingat amo ceramah mana tajuk tu. Tapi tajuk tu ada dalam video kita buat, arak motek. Kita buat tajuk, tak tahulah masjid mana. Jadi kita sebutlah, ini adalah satu pemikiran globalisasi, iaitu pemikiran kapitalisme. Demi untuk mencari keuntungan dunia, dia kata orang Islam kalau nak maju, jangan tengok arak itu sebagai isu agama. Jadi sedangkan Quran ajar kita, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Arak itu termasuk benda rijsun, benda kotor daripada kerja-kerja setan. Jadi yang bercakap itu setan. Tuan-tuan sekalian, cakap macam tu cakap setan. Kerana nak ajar kita supaya pisahkan benda tu daripada agama. Dan inilah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu ajaran agama zaman kini yang kita duk buat cerita sekarang ni, di bawah tajuk maqasid eskatologi, iaitu agama globalisme. Tuan-tuan tak cukup dengan mengaji surah Al-Mu'min saja. Tuan-tuan kena tahu, dunia hari ni agama yang paling besar, yang paling bahaya, globalisme, iaitu mengglobalkan sekali-kali, menduniakan, mersamaratakan dunia ini semua sekali di bawah satu sistem saja. Dan itulah Dajjal. Dan tuan-tuan, agama ni dia telah mula menjajah kita sejak tahun 1400 lagi sampai ke hari ni. Tuan-tuan sekalian, sampai ke hari ni kita nak sebut ni. Maka agama ni lah agama yang menipu kita, dan dia hadir dalam bentuk materialisme supaya orang suka kepada kebendaan asalkan dapat untung. Jadi sebab nak modal, nak kapital, nak duit, maka arak jangan dianggap sebagai benda agama. Inilah dia panggil cakap-cakap yang memisahkan manusia daripada agama. Maka ingat tuan-tuan sekalian, tak boleh kalau ada macam tu. Kita kena sebut, sebab itu hak Allah, bukan hak orang Islam, tetapi hak Allah. Benda haram kena kata haram, benda halal kena kata halal. Tuan-tuan sekalian, jadi hakikat dia tak boleh marah kalau kita sebut macam tu. Dia tak boleh marah, sebab dari sudut agama memang begitu. Dan agama Islam ni tuan-tuan, dia bukan untuk orang Islam sahaja. Cuma orang yang menerimanya dipanggil Muslim, yang menolaknya dipanggil kafir. Tetapi Islam ni untuk Islam, Muslim dan kafir sekali. Tetapi sebab orang kita pun mikir tak betul juga. Orang Islam yang ada ni pun fikir tak betul. Bila Islam hanya untuk orang Islam. Islam ni sebenarnya kita kena buat sampai untuk orang kafir pun kena terima Islam. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana Cina Kelantan boleh terima dia orang Kelantan. Itulah nak bagi tahu. Dia rasa kawan orang Kelantan. Padahal dia kita orang Islam pun rasa kita orang Kelantan. Gitulah agama Islam ni. Dia bukan semestinya untuk orang Islam saja. Jadi tuan-tuan sekalian, jaga dah 4 perkara tu. Jadi sebab tu jangan diam. Kalau ada orang sentuh benda-benda yang Tuhan suruh, yang Tuhan larang, benda halal, benda haram, kalau orang nak lingkup benda tu, kita kena cerita. Dan tuan-tuan sekalian, serangan terhadap benda macam ni
dia akan makin kuat sehinggalah kepada tahun 2027. Cuma saya selama ni duk baca je tahun 2027 ni, kaji-kajinya tengok kepada agenda-agenda PBB dan sebagainya. Tapi sahabat saya, dia bagi tahu, dia kata bulan 8 tahun 2027 itu berkemungkinan berlaku perang besar. Perang besar akan berlaku pada bulan 8 tahun 2027. Bermakna kita ni ada 2 tahun lagi nak baiki apa-apa pun. Cuma tuan-tuan sekalian, kalau tak jadi nasib baik, tetapi kok mana-mana pun dia akan jadi juga perang besar ini, sebab Nabi sebut kita akan berdepan dengan 4 peperangan besar. Peperangan menawan Saudi Arabia, peperangan menawan Iran, peperangan menawan Rom di Italia, dan akhir sekali baru peperangan menentang Dajjal, iaitu menentang puak-puak penganut Dajjal. Dia tu ada 4 perang besar yang kita akan hadapi. Jadi bukan setakat duk mikir buat kebodohan yang Musyaitin lah, Blackstone lah, apa nama semua tak padat dah tuan-tuan. Sekarang duk mikir otak duk main Musyaitin lagi lah ni, nak tanya-tanya lah. Tapi kalau itulah agenda hidup, tuan-tuan sekalian, singkat, sebab kita sebenarnya ada 2 tahun sahaja lagi. Tu kena bagi tahu. Ni bila sebut soal ni sabah samawat, bila sebut soal tu tuan-tuan sekalian, baik, jangan marah. Ambo pun makan Musyaitin, kalau orang beri bang beli, beli nak makan. Tapi maksudnya tanda-tanda lah. Tapi bukan itu matlamat sebenar kita. Tuan-tuan jangan marah. Baik. Jadi maka tuan-tuan sekalian, di bawah perkataan khalaqa sab'a samawat ini, iaitu mencipta 7 langit tadi, dia nak ajar kita apa dia? Aplikasi secara umum. Jangan angkuh dengan dia kata 7 langit itu cepat dia pergi kepada 7 langit. Amba nak beri awal sikit, iaitu khalaqa dulu. Tuan-tuan sekalian, kita mengaji khalaqa dulu sekejap. Makna khalaqa yang dikatakan cipta tu sebenarnya dia adalah mukjizat Allah. Jadi kalau kita duk fikir selama ni mukjizat ni bila ada Nabi baru kita boleh cari mukjizat, maka tuan-tuan, Nabi kita SAW sudah pun meninggalkan kita. Maka nak tengok mukjizat yang ada pada Rasulullah tak dapatlah, sebab baginda sudah pergi. Maka tuan-tuan, mukjizat yang kekal kepada kita ialah ni ciptaan Allah. Jadi pertama, dari sudut makna khalaqa itu sendiri, nak tengok mukjizat, tengok apa makna khalaqa. Dia berasal daripada perkataan khalaqa yang bermaksud mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Di situlah mukjizatnya. Benda tu tak ada, boleh ada. Jadi amba tidak nak suruh tuan-tuan cipta lah, tak nak suruh cipta apa-apa. Cuba reka kepada amba satu perkataan yang orang pernah buat dan boleh beri makna. Tak usah duk buat kata hom besar lah. Cuba cipta satu kalimah yang orang tak pernah sebut tetapi ada makna. Esok mai jawab. Bila mana ni? Minggu depan tak apa jawab. Amba nak tanya boleh 10 orang anda kata. Tuan-tuan sekalian, tu makna mukjizat. Tuan-tuan sekalian, jadi bukan setakat perkataan, alam 7 langit tuan-tuan sekalian, daripada tak ada kepada ada, dengan ukuran dan kesesuaian yang sempurna. Sebab itu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, dia kata apa cipta-cipta ni? Dia kata al-khalqu, mencipta itu ialah taqdirus syai'. Kita membuat anggaran kepada sesuatu. Kita membuat anggaran kepada sesuatu. Kita membuat anggaran kepada sesuatu. Kemudian wa ijaduhu, dan kita mengadakannya. Duduk diam. Dan kita mengadakannya ala wajhin makhsus,
dalam bentuk yang khusus dan berbeza daripada orang lain. Tu baru panggil cipta. Kalau kita buat tetapi ala-ala nak tiru orang tak panggil cipta, orang panggil tiru. Jadi tuan-tuan nak tahu tak, sejenis syarikat yang kuat meniru tapi berjaya. Tuan-tuan tahu tak syarikat apa? Nama dia Kia, KIA. Kia atau Yandi, lebih kurang begitu. Yandi. Pernah dengar Yandi? SYNDI tu. Kereta dia tiru orang belakang sebelum ni. Dia tiru ikut mari. Nampak nak Volvo comel, dia tiru Volvo. Nampak mesti comel, dia tiru mesti. Jaga tiru. Siapa yang tahu dia ni syarikat ciplak model orang. Tapi jadilah dia ni. Kia ke yang dia beritahu lah, biar tak ingat. Maka tuan-tuan, orang tak panggil bisa. Kalau kita sekadar boleh tiru. Tapi dia kena ada dua. Nak cipta ni dia kena ada dua. Satu, takdir, membuat perkadaran. Yang ketiga, ijad, boleh mengadakan. Baru orang panggil cipta. Maka kita nak tanya hari ni, kita dapat ke? Tak dapat. Tuan-tuan sekalian, tak dapat. Duk pusing ya kita ni. Pusing model. Betul tak? Pusing model, akhir-akhir balik yang asal. Dulu kan rumah kecil, betul tak? Lepas tu keluar rumah banglo, buat besar-besar, 2 tingkat apa semua. Lah ni balik rumah kecil semula. Model semasa dulu. Atak selayar begitu ya. Dia kata 64,000 siap berlaku. Hamba tengok elok. Nak cerita manusia kita lagi ni. Tu je kita lah ni. Pusing je tuan-tuan sekalian. Cuba tengok seluar orang jantan. Dulu seluar kaki spik. Sampai agogo dulu kaki besar. Pohon kecil. Lepas tu marilah ni ketak semula. Dia mau ingat dulu sampai kita budak-budak ada nama seluar sundip. Dia panggil seluar gilik siang. Kita pakai wak kecil spik, kaki tu kan nak berjalan apa payah. Lah ni keluar kecil gitu juga. Dia pusing betul ya kita ni. Tapi bahasa jenis agah. Sombong. Berasa boleh bergaya juga. Tak apa. Jadi kalau kita tidak boleh buat perkadaran dan kita tidak boleh cipta, maka kita tak boleh buat. Jadi tuan-tuan sekalian, antara syarikat yang kreatif yang orang lain tak fikir, dia fikir syarikat kawi duk minum air. Sebab tu boleh kata ke siap rumah beli begitu. Siap rumah ada. Lepas tu air di Kelantan kita ni muka tak bersih mana. Dia mari jual Kelantan laku. Lepas tu dia tahu orang Kelantan ni tak ada pitih mana. Buat kita. Orang nak semua. Dia buat air. Tong hak pendek sekat. Ni perlu hiar ke sebulan. Boleh pakai. Betul tak? Orang hak jual apa kata nak? Ustaz tak usah beli yang mahal lah. Beli yang pendek ya Ustaz. Ustaz makan berapa orang? Ni orang. Orang tu pun tak habis nak tekan dah dia. Ada duduk luar. Sebuti masjid pakai hak kecilnya. Okay. Tapi sebab dia cerdik, dia pandai membuat takdir perkadaran macam mana orang tu perlu. Tuan-tuan sekalian. Maka dia berjaya. Sebab tu syarikat dia stabil sampai lah ni. Dia tidak bersaing nak buat kereta sebuah orang lain. Dia buat benda orang perlu. Ini dia panggil khalqu, sifat dia. Maka kita nak tanya kita, itulah mukjizat. Tuan-tuan sekalian. Jadi mukjizat ciptaan Allah ni, tuan-tuan dengar ya, ciptaan Allah, mukjizat dia bukan hanya wujud. Jadi bila buat ada mukjizat ke? Tak, bukan setakat tu. Tetapi dia hadir dengan teratur, boleh berfungsi dan seimbang. Ini nak tahu, tengok kita buat kita manusia ni pergi cari kedai bengkel orang ada berapa ni seluah muka bumi ni cari kat satu kedai boleh bengkel orang ada tak ada tuan-tuan. Ada hospital. Hospital ni bukan bengkel orang, kerak orang, belah orang. Lepas tu tukar sepepak. Gitu je hospital ni. Tak boleh beki. Sebab itulah puak-puak dia lah ni duk fikir
lagu mana nak buat orang hak tak kena masuk hospital. Maka dia buat satu proses, dia panggil transhumanism. Lalu ni dia buat robot dulu, dia buat nyawa dulu melalui AI dan sebagainya. Dia test dulu pada robot. Siapa satu masa nanti dia akan kacuh ataupun dia akan merge antara manusia dengan robot supaya menjadi separa manusia. Dan waktu itu manusia ini hidup tak perlu roh, tak perlu roh, sebab dia boleh kontrol semua ni, jantung kita, mata kita, pendengaran kita melalui AI. Jadi dia telah buat dah. Di China tu macam mana dia buat? Seorang manusia dia buang jantung, ganti jantung tu dengan komputer. Maka komputer tu lah pump oksigen ke mana? Dia tubuh kita kan oksigen. Lepas tu keluar apa? Karbon dioksida ke apa nama? Lepas tu darah macam mana nak pump? Dan juga macam mana nak kawal makanan dan sebagainya. Jadi hidup tuan-tuan. Dia buat ujian di China. Hidup dia buat. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa dia nak gitu? Kenapa dia nak buang roh? Kerana bila tidak ada roh, makhluk ini dia tidak akan perlu kepada agama. Itu targetnya. Bila wujudnya makhluk-makhluk yang pintar, lebih pintar daripada manusia, lebih kuat daripada manusia, lebih gagah daripada manusia, maka manusia yang memang sifat dia wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu fitrah dia kena lemah. Manusia ni tabiat dia, jenis dia tak boleh kuat, dia kena lemah. Sebab itulah tuan-tuan, di antara benda pelik manusia ni ialah makhluk yang tidak ada kulit. Manusia ni makhluk yang tidak ada kulit, dia hanya ada daging. Cuma daging yang duduk sebelah luar ni dia buatlah kecil sikit. Sebab tu kalau kena pisah, luka. Dia tidak kata kulit supaya kora, apa kora? Giling ke, labi ke, boya ke. Demo tu ada kulit. Tuan-tuan sekalian, manusia ni termasuk di antara makhluk yang tidak boleh disamak. Kalau kita ngaji dalam fiqh. Maksudnya manusia ni makhluk yang tidak sah kalau samak. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita yang duduk debel agahnya, kulit pun tak ada. Baru sedar mana ni nak cerita. Jadi sebab Tuhan buat dah kita ni lemah, tetapi manusia akan diubah kepada keadaan gitu. Tuan-tuan sekalian. Jadi kenapa dia buat gitu? Sebab Dajjal nak memerintah dunia dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, yang baru sesuai dengan kepantasan yang ada pada dia. Itu sebab Dajjal ni dia unsur magic. Dia unsur magic. Dia boleh terbang, dia boleh bergerak, dia boleh buat hujan, dia boleh tumbuhkan rezeki. Dia masuk satu kampung, dia ajak orang kampung tu beriman dengan dia. Dan oleh kerana kampung tu beriman dengan Allah, maka kampung tu tak terima dakwah dia. Dia tinggal kampung tu, esok kampung tu jadi papa ke dana habis. Tak payah apa, esok dia keluar tengok kampung tu semua mati, dia dipapa ke dana semua. Semua yang ada jadi musnah. Maka dia nak orang yang beriman dengan dia ni makhluk-makhluk yang macam tu. Dan tuan-tuan sekalian, di antara benda yang paling bahaya transhumanism ni adalah kerja setan, projek terakhir setan. Di antara benda yang Tuhan nak, Allah Ta'ala setan sebut dalam Quran, wala amurannahum, aku akan dorong mereka, aku akan dorong mereka sampai ke tahap fala yughayyirunna khalqallah, akhir sekali mereka akan ubah ciptaan Allah. Tuan-tuan sekalian, maka ingat tuan-tuan, transhumanism adalah projek setan. Tuan-tuan sekalian, kita bagi tahu awal-awal, walaupun benda tu tak berlaku lagi, tetapi dia akan bermula dengan proses menternak manusia. Sebab satu masa nanti manusia ni tak perlu kahwin. Tak perlu kahwin, boleh ada anak, tak payah kahwin. Ambil mani kita, ambil mani ibu, cantum, letak dalam rumah pembiakan dia. Dia panggil ecto life. Waktu tu dia boleh cipta manusia.
Maka tuan-tuan boleh tengok anak tuan-tuan melalui handphone. Tuan-tuan tengok dia bagi nak anak ni jadi cerdik macam mana, nak rupa seperti Muhammad Ali ke, ataupun nak rupa seperti Fir'aun ke. Dia boleh buat mari semua tu gambar-gambar hak zaman dulu tu, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah lah ni di antara kekuatan AI, gambar yang mati, bila kita masukkan AI, gambar tu boleh hidup menggambarkan apa yang berlaku sebelum dan selepas daripada detik yang ada, tuan-tuan sekalian. Ini antara benar-benar khalqu yang mana agenda syaitan nak pergi ke situ. Maka Tuhan kata, Tuhan buat kita ni macam ni, teratur, berfungsi dan seimbang. Maka ia itu ciptaan begitu adalah mukjizat, kerana manusia hanya mampu mengubah ciptaan, bukan mencipta dari tiada. Maka tuan-tuan sekalian, inilah yang Allah Ta'ala kata, haza khalqullah. Ni yang kita duk tengok-tengok ni, haza khalqullah. Tuhan bagi tahu kepada kita, inilah ciptaan Allah. Jadi makna di situ Tuhan nak suruh tengok kepada ciptaan dia sebagai suatu mukjizat. Haza khalqullah, ini ciptaan Allah, fa'aruni. Maka Tuhan cabar, tunjukkan daku, maza khalaqal ladzina min dunihi, apakah yang boleh dicipta oleh orang yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, hati-hati tuan-tuan sekalian. Benda ni yang kita sebut ni ada dalam kitabnya, cuma kita tak cukup masa nak tulis ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, hidup kita ni sampai ke masa ni tak ada, nak ke mana-mana pun payah, tuan-tuan sekalian. Dan modal lagi hari Minggu pikul batal kain gingai duduk dalam rok sorang-sorang. Amo tak ada weh tuan-tuan, kalau bahasa panjang umur weh kambo umur tu. Weh kambo. Hak sehat tu mai kambo, hak nyawa tu weh kambo. Dan lagi pikul badminton mai tak apalah sehat. Ada lagi berkaraoke lah, menyanyi lah, berapa semua. Dan lagi mai tolak papai haji, kepik sodok berapa, lekuk dah papai haji tu. Betul tak? Duk sa'i situ. Dia main sosis situ ya. Tuan-tuan sekalian. Jadi maaf lah weh, dia pasal dia dah ngaji ngam agak kena lah. Maaf lah. Tapi nak ayat sungguh tuan-tuan, berhenti daripada membazir masa. Banyak lagi ayat Quran hak kita tak baca, banyak lagi hadis Nabi yang kita tak hafal. Imam Nawawi kata, paling-paling tidak sebagai tanda mu beriman kepada Rasulullah ni, mu kena hafal 40 hadis hak dia kumpul tu tuan-tuan. Imam Nawawi dia ambil hadis dia daripada ribu-ribu hadis, dia kumpul hadis sahih jadi 2000. Daripada 2000 hadis sahih dia kumpul-kumpul jadi 40 hadis. Itu yang ada hadis 40 lahirlah daripada dia kitab Riyadhus Shalihin. Maka Imam Nawawi kata, sekurang-kurang orang beriman ni dia kena hafal 40 hadis sebelum dia mati sebagai tanda dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tanya, ada ke dalam kepala otak nak ngapa hadis? Ni duk main lagu ngamari angin berasa nak turun ke pasar lagi. Dia berdikir jadi-jadi kalau ni. Kapri dia kata, mari naik angin berasa nak turun ke pasar, boleh hajak dah ke malam ni berapa lah, begitu lah lebih kurang. Nak berdikir jadi juga berdikir pun, kau naik lah ni. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, 2 tahun ada tuan-tuan, 2 tahun ada. Oh ya, sebelum terlambat. Kalau tak jadi mujur, tapi 20-30 kok mana-mana pun jadi. Dunia ni akan berubah. 20-30 dia akan ikat kita belakang. Dia akan ikat. Tuan-tuan sekalian. Baik, kita mengaji bab ciptaan Allah. Lalu kesesuaian dengan kehidupan kita. Jadi khalqullah ni, tuan-tuan, di antara makna khalqullah, di antara makna khalqu ni kalau kita kira dia dalam kewujudan dia ada makna Kelantan kita panggil so tanggung. Selain dia buat jadi ada daripada tak ada,
Maksudnya daripada tak ada menjadi ada. Selain daripada tu, dia ada makna kesesuaian, munasabah dengan kita. Maka di antara tanda mukjizat khalqu ialah segala ciptaan Allah di bumi, seperti oksigen, air, suhu dan jarak bumi daripada matahari dan segala macam lagi, semuanya disesuaikan untuk kehidupan manusia. Jadi tuan-tuan, ada bulan, ada bintang, planet Marikh, planet Gotu, Goni, semua ada langit tu sebab nak suruh kita ni boleh hidup. Tu, buat matahari, buat bulan, buat langit. Siapa Tuhan kata wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari pun duk bergerak tak berhenti-berhenti. Siapa dia akan sampai titik berhenti dia. Lepas tu wal qamara qaddarnahu manasila. Bulan pula kami buat, dia ada stesen-stesen dia, daripada sabit sampai purnama jadi sabit balik. Lepas tu bulan baru mula. Li ta'lamu adada sinina wal hisab, supaya mu boleh kira bilangan tahun dan juga bulan-bulan melalui. Semua tu untuk kita belaka, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, sebab kita mari gonisa kan, ni kotak hitam ni, apa dia buat skrin hitam sihir ni aku ni. Mari gonisa tak nampak habis orang lain, dan dia boleh goni, dia pelak tahu. Jadi dunia dia tu je lah. Berapa eci? Dua eci, neci. Dia main tu lah, pelak tu. Tuan-tuan sekalian, hak tuan-tuan duk koreh sangat, kuis sangat tu duk main tu, bah tak ada api ke tak jadi berlaku. Tak ada bateri ya, tak pakai kerja habis. Hak kita duk puja sehari-hari. Benda ni tuan-tuan sekalian, benda ni boleh guna, tetapi kalau siapa dia guna kita tak betul. Dia mau nak bagi tahu di antara tanda tak betul amo sebut pagi tadi. Tuan-tuan nak tengok betul tak betul? Tengok budak-budak hari ni dengan sebab pengaruh handphone, dengan sebab pengaruh vape, dengan sebab pengaruh game, dia sudah sampai ke tahap rogo orang, bunuh orang, dan mengadah dadah dia belaka-laka. Dan lo ni tuan-tuan, budak 12 tahun pun boleh dah berniaga seks dalam handphone. Tuan-tuan, ni kotak sihir, tuan-tuan sekalian. Lepas tu semua orang nak pakai kata. Lepas tu bayar apa tak apa, mahal apa tak apa, wajib kena ada. Tuan-tuan sekalian, bila dah kena rogo, dah kena bunuh, anak pun jadi bengong makan begini. Game tu sihir. Game anak kita duk main tu sihir. Vape itu arak. Tuan-tuan sekalian, sebab hari ni perisa-perisa yang ada di dalam vape itu boleh ditambah dengan dadah dan kanjau, dan orang tak boleh kesan dia punya positif dia tu. Tuan-tuan sekalian, jadi tak sekira orang tua, orang lama-lama dah ni, sekira lah duk beli rokok sama kini tuan-tuan ya, tak berasanya terbakar duk dalam batai rokok tu. Apa kerah, apa tak lembek? Dia jawab kamu, sigaret ada bakar dalam itu, apa tak kerah, apa tak lembek, apa tak patah? Sebab dia celup dengan bahan kimia, antaranya arak. Terbakar tu dia celup arak, dia boboh, dan dia balut dengan kertas. Kita pun seduklah lepas buka puasa baru ya, nawaitu saumarodin. Jadi baru buka puasa seduklah boh lah boh. Amal rakyat sungguh tak ada faedah tuan-tuan. Dan hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang kalau dia tagih dengan benda-benda macam tu, siapa 4 kali dia taubat dia tak isah juga, maka tuan-tuan semaya dia tidak akan diterima selama 40 hari, dan dia akan kekal sebagai orang yang dilaknat oleh Allah, dan di hari akhirat Allah tak tengok ke muka dia. Dia pun soltih saja. Ya gitu. Kita ni dia tipu kita dengan lagu tu ya, setan ni. Tak tahu ke tuan-tuan tak boleh mikir. Hak jenis makan api ni berapa? Jin ya tuan-tuan. Lah tuan-tuan ngaji biasa mana? Dia tengok sama lebak dengan aku. Berat kena mana teman-teman minggu depan tu saya mari.
Amarayak sungguh tuan-tuan. Ni benda-benda ni bahasa bak khalqu ama cerita ni. Kita tak tahu musuh tipu kita dengan ketagih. Dia panggil idman dalam hadis. Dan mudminul khamri, orang yang ketagih arak, ketagih benda-benda macam tu, termasuk di antara orang yang Allah Ta'ala tak akan ampun. Dia tak pandang kepada dia di hari akhirat. Jadi letih lah tuan-tuan. Ini tak cerita lagi ni bak riba. Kalau mau cerita bak riba tuan-tuan, mulalah tu cerita tu. Antara benda yang tuan-tuan nak buat, tak seduk gila pas Palestin naik kapal ke berapa, tak seduk gila. Tak boleh nak lawan juga. Hak boleh lawan, jangan beli rokok dia, jangan makan makanan dia. Tuan-tuan sekalian, riba ke apa semua tinggal tuan-tuan. Kita siapa masa dah untuk hidup berpada sekadar mana yang ada je. Hari ni Israel boleh berdiri orang kita sebab bukan dia gagah sangat, sebab kita pakat beli Maggi dia. Tahu ke tak Maggi tu makan-makan tu, nama Maggi tu Israel buat tu. Maggi tu produk Israel. Sudah kuliah lagi tak Maggi goreng? Bukan kata siapa kena. Hujung ajar pun Maggi goreng juga. Tak gitu kan? Lepas tu dia tak syarah lah surah Al-Mulk. Tak tahu rupanya Maggi tu peluru bedek Israel. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak makan, cari hak Islam. Banyak Islam buat. Cari hak Islam. Contohnya syarikat berapa nama hak buat roti ke dunia tu. Tu ada ke dia buat juga. Cari hak Islam. Tapi orang kita ni dia jenis semangat semata. Lepas habis musim tak ada boykot. Balik asal itu. Sebab tu Israel tak heran. Sebab orang kita tidak istiqamah dengan benda-benda gitu. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu malam ni. Betul tak? Ada dulu kita tak ada nak ngaji. Minggu depan kita ngaji 7 langit. Jadi kesimpulan apa malam ni? Kesimpulan tuan-tuan, khalaqa ni makna dia proses mencipta apa yang sesuai dengan kita, dan dia ada unsur akhlak. Sebab tu akhlak-akhlak ni dia ambil daripada khalaqa. Jadi mewujudkan akhlak tu maknanya hidup mengikut cara Tuhan nak. Maka Tuhan royak apa manusia? Tuhan kata hak prinsip paling mudah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tu Tuhan cipta supaya lemah, supaya bergantung ke dia. Jadi kalau kita duduk di atas muka bumi ni dengan sombong, tak capai. Dan lagu mana iblis nak tukar kita supaya sombong? Dia ubah ciptaan kita, dia ubah diri kita. Jadi dia ubah tu slow-slow lah. Minggu depan kita cerita lagu mana dia ubah kita. Dia ubah otak, dia ubah makanan, semua-semua dia ubah. Bak khalqu ni banyak lagi. Bak khalqu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم